Assalamualaikum. Satu hari, satu hadis. Jom. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Aku telah memfardukan ke atas umatmu oleh 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktu, maka aku bertanggungjawab untuk masukkannya ke dalam syurga. Sedangkan siapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni nak memberitahu kita, Allah telah berfirman, sesiapa yang menjaga solat dan solat tepat kepada waktu sebanyak 5 kali satu hari, maka Allah telah berjanji dia akan masukkan orang itu dalam syurga. Tetapi sesiapa yang tidak melakukan solat, sesiapa yang tak ambil tahu langsung pasal solat dan dia abaikan solat tersebut, maka tak ada janji untuknya masuk dalam syurga. Dalam hadis ni nak menerangkan kepada kita, jagalah solat tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Bila kita melakukan solat, melakukan tanggungjawab kita sebagai manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah tanggungjawab sebagai kita seorang manusia. Jadi Allah janji pada kita akan masuk dalam syurga. Kita hidup untuk nak sampai tujuan kita. Tujuan kita adalah syurga. Syurga yang kekal abadi. Syurga yang penuh nikmat. Syurga yang penuh kelazatan. Tetapi apabila kita tidak melakukan tanggungjawab kita di dunia, maka Allah akan masukkan kita dalam neraka. Neraka penuh dengan kesesatan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan segala-galanya lah. Benda-benda apa yang paling dahsyat, paling azab, paling sakit, semua ada dalam neraka. Jadi kita kena pilih, tuan-tuan dan puan-puan. Pilihlah antara syurga dan neraka. Tuan-tuan nak masuk syurga, solatlah tepat kepada waktu, maka tuan-tuan akan masuk syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Okey, daripada saya, kalau hadis ni bermanfaat, bolehlah berkongsi kepada kawan-kawan. Satu hari satu hadis, boleh follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.